Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita di Ambil Channel tuan-tuan. Kongsi sikit hari ni. Apa nama ni, bracket untuk handguard lah untuk cruising. So baru je pasang tadi. Sebelum ni saya pakai ni. Ni pun saya dah custom sikit lah. Dah custom, potong, lepas tu macam ni lah. Dah potong, lepas tu modify sikit kan. So kita buat macam ni, boleh pasang lah, tapi dia tak kuat, tak kuat sangat lah. Dia kena buat yang besi jugalah. So besi apa saya guna? Saya guna besi ni ya. Ini besi penggantung lampu solar tu kan. So saya ambil bahagian ujung, saya potong. Bahagian ujung ni saya potong. So jadi macam ni lah. Ni ujung dia ni, ujung bulat ni. Tapi tak cantik sikit lah cat Sorry tu sebab tak nak bagi dia karat je. Sebab nanti bila kita pasang dekat tu, tak nampak sangat sebab dia duduk kat dalam. So yang penting dia tak expose pada karat lah. So insyaAllah tak karat ni. So dia color dia putih, kita tukar color hitam lah, matching. So original dia macam ni. So original dia panjang ni. So dia punya ni panjang. So dia panjang. Tu ujung dia ada bulat, sangkut dekat side mirror. Tapi yang ni kita custom. Ujung dia kita sangkut dekat bright level. Jom kita tengok apa yang saya dah buat. Okay, dah buat lah. Dah masuk. So masuk bracket sini ya. So dia melekat sini. Ni skru dia. So pasang sini ya. So yang penting dia tak kacau kita punya brake lah. Brake tak kacau. Lepas tu dia tak sangkut pun sini. Tak sangkut. Tak sangkut lah. So sini pun tak sangkut. Kat sini pun tak sangkut. Ini punya adjuster kat sini. So ada orang komplain, sangkut ke tak bang? Dia kata, tanyalah sangkut tak dengan sini. Kalau kita pasang yang original dia tanpa custom akan sangkut sini ya. So yang ni saya dah buat. Okey, nampak? Tu. Tak. So kita tengok berapa ni. Tu nampak? Tak sangkut kan? Okey, tu. Tak sangkut. Tak sangkut kan? Itulah, ni maksimum ni. So itulah kongsian sikit. Sekejap lagi petang saya nak pasang bahan ni pula. So ini saja kongsian kali ni, insyaAllah. Jumpa lagi. Bye. So tools yang kita guna untuk pasang macam biasa lah. Kita kena ada spanner 10, soket 10. So lawan dia spanner 10 lah. So dua ni lah. Lepas tu dia punya Allen key untuk pasang apa nama ni, dia punya handguard punya ni lah kat sini. Handguard ni dia pakai Allen key Allen key size, saya buat apa lah ni, size 4mm. So lepas ni dia punya tu keras sikit lah, keras sikit sebab dia pegang kat sini kan, keras sikit lah. Sebelum ni lembik, sebab dia dah pegang kat sini lah. So keras So dah keras. Sini pun tak kena, tak belaga kat sini lah. Alright, so sini kita ada free lah untuk pasang apa-apa benda lain. So tak kacau lah. So kita pasang sini je. Alright, cantik. Okay, saya rasa saya kena tunjuk sikit measurement lah untuk punya bracket ni. So antara lubang ni ke sini kita ambil dalam 2 cm lah. Okay, 2 cm. Lepas tu antara tepi ni ke lubang ni dalam 1,5 cm. Okay. So untuk lubang ni kita ambil dalam berapa ni? Dalam 5, 6, 7 lah. 6 ataupun 7 mm lah. 6 atau 7 mm. Yang belah sini pula
lebih kurang 8mm lah, 8 ataupun 9 lah. Ok, so ni sajalah kot jadi bracket ni. So yang keluar ni tak kisah sangat, dengan yang kat depan ni tak kisah sangat, sebab dia ada macam apa, dia macam slot kat sini. Lepas tu kita boleh screw kat sini lah. Ok, dia ada lock macam apa dia panggil ya, yang dia ada clip lah, macam clip tu. Lepas tu kita boleh screw kat dia punya clip lah daripada luar ni. Lepas tu kita screw kat sini, so dia akan melekat dekat clipnya. Ok, selesai itu saja kot. Ok, nanti kita jumpa lagi. Alhamdulillah, semoga sedikit manfaat lah tuan-tuan. Ok, Assalamualaikum, bye bye.